Dah sampai di mana-mana. Dia. Ha, big ngau. Ori Kelantan. Orang makan nasi kat wok untuk lunch kan. Hari ni lain sikit, kita makan nasi kat wok untuk breakfast. Ni. Sekarang pukul 9, dekat pukul 9.30 makan nasi kat wok. Ni kau tengok. Pagi-pagi dia dah buat nasi kat wok. Ni apa dia weh? Ni lemuk kan. Lemuk goreng kuning ni. Lemak goreng Ni kunyit. awal ni pukul 10.12 ni memang dah ada dah. Tak ada dah ni. Ni daging melengah. Lagi pelengah dia. Boleh lah bagi sah nasi. Ni berapa lama dah berniaga weh? Setahun dah. Setahun dah kat sini. Dah pun lama dah. Kak, apa lama? Bek. Bak apa muka sama? Matamu. Sama ni. Cara kembar. Oh kembar. Allahu akbar. Nasi air je. Ayam cicir. Pakai boleh? Boleh. Kau lebih sikit weh? Boleh. Tambah boleh. Boleh. Bagi tu. Hak ni. Hak ni siap dah eh? Okey. Kalau gini berapa weh? 7 ya. 7 ya. Okey. Kasih pada. Dia special sikit. Nak gini. Aku nak order ni. Teh ais madu. Pak iya. Murah. Hak ni bagi buih tu. Oh, ibu yang kita nak buih dia lah. Pagi-pagi manis dah weh. Pagi-pagi mana dah. Pagi-pagi. Ambil buih dia. Ambil buih. Mari dah. Tengok tu. Nah. Okey. Pak Iya. Ya. Tak tahu lah. Pagi-pagi orang Kelantan yang meriah tu breakfast ni. Nasi kat wok pagi-pagi. Teh ais madu. Dalam gulai dia pun ada meriah agak. Ada kaki ayam. Ini dia ayam goreng. Ini gulai yang manis. Makan dengan sambal belacan dia sedap. Dia balance. Orang sedut je. Rasa madu straight from the bottle. Sedap tak? Cuma rasa madu dia tu lagi kuat. Jadi kalau korang nak masuk office, aku tak galakkan lah untuk makan macam ni. Sebab korang akan tidur. So kalau korang nak, korang kena datang sini. Apa pun kita santai-santai.